Rotek aku dah expired bro. Macam mana ni? Sudah. Ui, bos dah approve cuti. Mantap. Jom. Bang, nak aku. Alright, jom. Gerak. Bang, kita nak kita ganu kan? Rotek kau hidup lagi tak? Ui, rotek aku dah expired bro. Macam mana ni? Sudah. Tada, aku prank kau je bro. Of course lah aku boleh hidupkan rotek aku dengan 1 minit je. Tipu lah. Mana boleh macam tu? Betul, dengan bijak kau boleh renew rotek kau dengan 1 minit je. Okey bro, dengan bijak ni kau boleh buat plan mampu milik ansuran sehingga 36 bulan. And then kau juga akan dapat keistimewaan VIP seperti towing tanpa had dan hotline 24 jam. And then urusan insurans dan rotek kau akan jadi lebih mudah, cepat dan tanpa stres. Saya bijak, rotek settle, hati pun senang. Kalau korang nak jadi bijak macam Ipang, guna bijak sekarang.